Sebab tu tuan-puan, saya suka istilah ni. Orang berilmu, dia tahu batas ilmunya. Tapi bodoh tu tak ada batas, tuan-puan. Orang berilmu, dia tahu batas dia. Bidang aku ni je. Luar pada ni aku tak berani nak cakap lah. Aku tak berani nak komen lah. Tapi orang bodoh, dia boleh komen semua benda, tuan-puan. Apa saja isu negara semua, dia boleh komen. Sebab bodoh tu tak ada limit, tuan-puan. Berilmu, kita tahu limit kita setakat mana. Orang bidang ni, minta maaf, aku tak berani komen bidang ni. Sebab kepakaran aku sini saja. Okay? Jadi tuan-tuan, bila dah baca banyak buku kewangan, buku Robert Kiyosaki, semualah saya baca. Waktu tu nak beli buku tak ada duit, tuan-tuan. Saya pergi baca kat kedai buku je. Buku Azizi Ali, tuan-tuan, 20 tahun yang lalu, harga dia sebuah buku RM40. Mahal ke murah, tuan-tuan, buku RM40 sekarang? Mahal, tuan-tuan. Kalau 20 tahun yang lalu, lagi mahal. Lagi mahal. Jadi saya tak ada duit nak beli buku yang banyak. Saya pergi baca kat kedai buku je. Habis waktu office hour pergi baca. Sampailah kedai nak tutup pukul 10, saya balik. Itulah ada seketika hampir setiap hari saya pergi baca buku, tuan-puan. Sebab apa, tuan-puan? Nak kaya ni, tuan-puan, kita kena tahu apa yang orang kaya tahu. Kita kena buat apa yang orang kaya buat. Barulah kita akan dapat apa yang orang kaya dapat. Selagi kita tak tahu apa yang orang kaya tahu, dan kita tak buat apa yang orang kaya buat, kita tak akan dapat apa yang orang kaya dapat. Kita buat macam ramai-ramai orang, ikut semua orang buat, dengan harapan suatu hari nanti kita akan jadi kaya. Tak, tuan-tuan. Itu Albert Einstein sebut itu insanity. Insanity. Insanity ni apa? Bahasa Melayu? Kegilaan, kebodohan. Kita buat benda sama tapi expect dapat benda berbeza. Tak boleh.